Universiti Malaysia Kelantan UMK dan Pet World International Sdn Bhd menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi memperkukuh kerjasama strategik antara institusi akademik dan industri haiwan kesayangan yang berteraskan inovasi, pembangunan bakat dan keperluan pasaran semasa. Majlis penandatanganan MOU itu telah disempurnakan oleh Naib Chancellor UMK, Datuk Profesor Insinyur Teknologis Dr. Arham Abdullah dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Pet World International Sdn Bhd, Encik Choi Peng Yu di Pejabat Pet World International Sdn Bhd Shah Alam Selangor. Majlis bersejarah itu turut disaksikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu, hadir sama Dekan Fakulti Perubatan Veterina UMK, Profesor Madya Dr. Muhammad Farhan Hanif Ridwan. Melalui kerjasama ini, kedua-dua pihak akan bekerjasama dalam penganjuran program akademik dan profesional, pembangunan modul latihan berasaskan industri, aktiviti inovasi dan keusahawanan serta penglibatan industri secara langsung dalam pembangunan kurikulum dan kebolehpasaran graduan. Sementara itu, Pet World International Sdn Bhd menyifatkan kerjasama ini sebagai satu inisiatif penting dalam menyokong pembangunan modal insan berkualiti, pemerkasaan inovasi tempatan serta kelestarian industri haiwan kesayangan melalui penglibatan aktif bersama institusi pengajian tinggi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, Alhamdulillah pada hari ini Universiti Malaysia Kelantan melalui Fakulti Perubatan Veterina kita telah menandatangani satu dokumen persefahaman MOU antara UMK dan juga syarikat Pet World Sdn Bhd, dan kita pada hari ini sangat berbangga majlis MOU kita juga dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad bin Sabu, dan selain itu majlis kita juga pada hari ini dihadiri oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina Malaysia beserta wakil dan juga rakan-rakan industri yang lain. Dan untuk MOU antara pihak UMK dan juga Pet World ni ada beberapa projek yang kita kena pasti yang akan memberi manfaat kepada industri dan juga kepada universiti sebagai satu agensi yang membangun bersama, terutamanya berkaitan dengan penyelidikan, berkaitan dengan bidang veterina itu sendiri. Dan antara komponen utama projek kerjasama antara UMK dengan Pet World ni adalah melalui penubuhan satu hospital veterina yang kita akan jangka dibuka di Shah Alam ini, dan pihak UMK akan membantu terutamanya berkaitan dengan pembangunan program-program akademik di mana kita cuba memanfaatkan kewujudan satu hospital veterina yang moden ini dalam membangunkan sumber manusia, membangunkan kepakaran dalam bidang perubatan veterina. Dan selain itu, beberapa kita juga sekarang ini pihak UMK tengah mengemaskini dokumen kita berkaitan dengan veterinary nursing, iaitu kejururawatan veterina. Dan dengan kerjasama dengan pihak industri ini, kita dapat melibatkan pihak industri untuk kita mewujudkan veterinary nursing di Malaysia. So sehingga saat ini kita belum ada lagi proper, orang kata apa, standard berkaitan dengan veterinary nursing. So kita akan bersama dengan Pet World dan juga JPK, iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran, dalam memastikan agenda berkaitan dengan veterinary nursing para vet profesional di Malaysia ini akan berjalan dengan baik. Selain itu juga antara komponen-komponen pendidikan kita melihat geran-geran pendidikan berkaitan dengan pemakanan haiwan, nutrisi haiwan, terutamanya berkaitan dengan haiwan kesayangan seperti kucing dan juga anjing. Jadi saya mewakili fakulti berharap agar projek kerjasama antara UMK dan Pet World ni boleh berkembang dan boleh menyumbanglah kepada pembangunan bidang veterina, bidang haiwan kesayangan, nutrisi haiwan kesayangan di Malaysia, terutamanya dalam bidang skop perubatan veterina dan haiwan kesayangan.